Selalu tak kalau simpan duit tapi selalu korek balik? Okey, ini ada satu cara mujarab untuk sembuhkan tabiat ni. Tukarkan bentuknya. Yang mana bila kita tengok, kita akan sayang dan tak mudah nak belanjakan macam tu je. Dari pengalaman saya sendiri tuan-puan, bila dah tahu baiknya menyimpan emas ni, memang teruja betul kalau dapat menyimpan setiap kali gaji. Simpan di ASB memang confirm tak usik untuk masa depan katanya. Dah namanya pun duit. Memang confirm emosi tu selalu kena jentik kan. Ambil sikit, nanti kita ganti balik. Memang betul lah tu. Ambil sikit-sikit, cuma akhirnya bukan sikit, ambil banyak-banyak pula. Sebab tu tuan-puan, simpanan bukan makin gemuk tapi makin kurus. Jadi tukarkanlah cara menyimpan tu dengan menyimpan emas dan buat dengan konsisten. Sebulan 1 gram pun okey. Kalau tak RM100 pun okey juga. Saya percaya dalam sedar tak sedar, duit kita tu akan bertambah dari masa ke semasa. Apa yang saya perhatikan sejak saya jadi dealer 3 tahun lepas, memang ramai yang berduit bila dah simpan emas tau. Cuma yang menyedihkan, begitu ramai yang tak berduit bila simpan duit je. Jadi tuan-puan, bermulalah simpan emas hari ini. Klik link bio saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.